Okay guys, sebelum balik kita makan luar perut alas perut, lepas tu kita akan terus ke tapai. Sebelum keluar ni isi minyak dulu, tu ke tapai isi minyak lagi. So kita akan makan kat sini. Park motor tepi ni lah. Park motor tepi ni dan seterusnya kita makan dekat Muhammad Rafi restoran padu sangat ni. Kita jom tengok alam. Ini dapat lagi. Kamu nak jual-jual. Ayam. Mangan sihat sebelah. Lagi. Nah, ini belum bulan ke? Lagi. Banyak sangat makan ni, kedok ini. Order kambing. Apa kaya? Tak banyak nampaknya ni. Kambing. Kambing apa ikut kambing? Seko. 3 binatang. 3 binatang Tonton kambing, ayam. Makanan zoo Nampaknya semua dah habis makan semua dah habis makan Ya. Apa terbaik 1 dengan 10 nak kasi berapa? 8 pasal 8 pasal ada sotongnya tu. Rafi Wajib hadir. terbaik hadir Anda hadir, jom tengok alam. MT Family jom kita tengok alam, tanya komen dekat dia orang ni. Ini kita tengok meja yang sotong terbang Mana sotong terbang tadi? Dah hilang dah. Sotong terbang. Ini jarang jumpa. Datang sini sotong terbang Pian, apa yang terbang Pian? Kau tak ada yang terbang? Tahu orang ni makan sebelum kita terbang lah. Okey, kita makan semua. Nampaknya habis nampaknya mereka makan. Aku makan pun dengan kambing pun padu. Okey, lepas ni Apa ni? destinasi kita ke Jeruk. Jeruk Pak Ali So kita decide kat ke mana nanti kita kemudian lah. Alright. So ladies pun dah clear. Ini datang awal tadi. Makan awal. Dah Abang lepas ni pergi beli jeruk Pak Ali ke? Jeruk Pak Ali. Nanti aku bawa jeruk Pak Ali. Okay guys, kita makan di Rafi. Alright. Nombor Jom let's go. Sur berapa ringo? Surgo. Jom. Alhamdulillah ini lama kan habis ni. Banyak makan ni bang. Ini Faris pun tengok. Berapa Faris? Berapa kena? Sur bang, Memang sur Sur. Okay guys, aku nak pergi bayar sekejap. Nak pergi bayar sekejap lagi. Okay, bayar sekejap lagi di Penik kita pergi jeruk Pak Ali. Jom. Okay guys, harga pun berbaloi. Kau tengok sini. Makan harga RM11 campur RM1.5. Lima RM12.60. Berapa ni? Ya, sebelah sini satu set saya. Sebelah sini satu setengah, 5, 6. RM18. RM18 QR Ya boleh. Boleh.